the paradise. Seni ni satu benda yang dia kena tunjukkan, yang putih, yang hitam, supaya orang ambil pelajaran. Ni kau jangan ikut, ni kau mesti ikut. Tetapi di sini letaknya kebijaksanaan pengkarya. Sebab itu Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang pengkarya ni kreativiti. Seni tu tak salah. Kalau ada orang yang kata seni tu tak ada dalam agama, itu tidak betul. Nabi kita pun suka kepada syair. Orang Ansar ni kalau baca dalam kitab sejarah, dia adalah bangsa yang sangat suka nyanyi. Kita tak boleh nak buang benda tu daripada segi masyarakat kita. Sebab kata Profesor Diraja Ungku Aziz, orang Melayu khususnya, dia paling suka 3 perkara. Engkau kalau nak dakwah ke nak betul masyarakat, 3 ni kau kena jaga-jaga. Kata Denzel Washington, apa beza kau dengan aku? Aku film star. Orang nak tengok aku, orang bayar. Orang terpaksa korban. Dia beratur beli tiket, beratur beli popcorn. Dia duduk, dia tengok layar besar, tengok muka aku. Jadi dia akan respect aku. Tapi kau TV star, kau masuk rumah orang. Mana? Ada anggan Cepat. sekejap Hakim dengan di bawah jaket. Saya daripada kecil, saya ada satu kelebihan. Benda hiburan seni ni melekat macam hard disk. Tak payah download, tak payah software. Menutup aib orang adalah tuntutan agama. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebut ada satu golongan yang Allah Ta'ala paling tak suka golongan ni. Dia panggil golongan mujahir. Orang yang jahar. Orang yang aib dia Allah dah tutup dah. Tiba orang buka ataupun dia sendiri buka. Apa tujuan dia ceritakan? Tuhan dah tutup baik, macam kau ungkit balik. Lepas tu saya selalu sebut seni itu indah dan Allah itu indah. Artinya dalam seni itu ada keindahan, dalam keindahan ada Tuhan. Yang itu kita nak bawa masyarakat kita. Bila kawan-kawan tanya pasal kau tak bawa P.Ramlee dalam ceramah, kita sebab nak didik masyarakat supaya cinta Allah, cinta Rasul, jangan ada makhluk. Sebab kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang paling kita sayang. Tapi kalau ada orang beritahu P.Ramlee ni sebagai pendakwah apa itu, kita tak apa setuju. Dia tidak pendakwah, dia bukan macam ustaz, tapi dia ni pencetus ummah. Jadi saya nampak satu pelajaran untuk kita ambil daripada dia. Kita jangan buat kerja seorang lah. Mana yang kita boleh bagi, kita bagi sama kawan kita. InsyaAllah benda tu boleh kekal lama. Susah tu. Saya kadang, saya pun nak tanya yang orang dah tak suka saya. Bukan kata saya jawab. Bukan kata bagi statement. Aku tanya pun kena benci lah. Memang kawan-kawan akan bila persembahan akhir tahun buat persembahan P.Ramlee, siap dengan dialog seorang. Kemudian agak ayah saya tengok, dia ni kalau aku tak jaga elok ni lara ni. Hantar sekolah agama. Masuk sekolah agama serupa juga. Sebab tu kalau nak rating tinggi lah legacy kita ni, selain pada jemput tetamu, buat sekali persembahan keris berdiri, letakkan tengah-tengah. Orang akan tengok, wow. Orang akan galik tengok keris tu. Goyang-goyang, gede-gede. Goyang pula. Orang kita suka benda pelik. Botol dalam ada jenglot. Tu orang suka. Benda-benda yang pelik-pelik ni. Dia suka. Naskah dia tu saya tak tahu kenapa dia begitu kuat. Ingatan tu datang pada mana saya tak tahu. Misteri lah ni kena tanya Bomo. Saya pun tak tahu. Kena tanya Bomo. Sekejap satu nombor 666 kali 9 supaya ada yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Lydia Akhir Razali dan juga carakan bersempena dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Pukul 9 member datang kat katil. Weh, P.Ramlee satu. Lagu apa? Swasway Good Morning. Swasway Good Morning. Dan dia bukan nak suruh nyanyi, siap dengan dialog. Awak hampa lagi tahu tarah ni. Aku bukan marah hampa. Aku nak bagi barang hampa balik. Nanti hampa main muzik tak sedap juga. Aku pun orang muzik juga. Bilal kalau Elawan lambat masuk, azan semua garang-garang. Allah. Tapi bila Elawan masuk macam P.Ramlee azan. Tanda baru dapat check kan tu. Ada lain. Itu kita gurau bila Bilal. Baru dapat check. Baru dapat Elawan kan. Suka. Itu memang khurapat, sirik, takhayul betul tu. Memang patutlah RTM band pun memang. Eko ceko hi hilang gigi tinggal gusi. Hari-hari minta nombor nenek.
Nombor nenek teruk betul siriknya. Ini seperti yang dijanjikan seperti yang dijanjikan. Dan juga itu dia. Seperti dijanjikan. Dia orang Melayu dia lain. Orang Melayu ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik, dia asyik tanya bila nak balik. Baru sampai Pustaka P.Ramlee, bila balik Kuantan. Dia asyik tanya bila balik. Itu jalan. Orang kita bangsa hiburan. Kita lebih suka ding. Itu yang paling dia ingat. Bodoh aja. Dia nak macam tu je. Suwe. Dia nak tu je. Dia nak tu je. Dan P.Ramlee mungkin tengok tak yalah kita buat cerita ingat je lah. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan kepada seluruh penonton kita juga, kepada Saudara Adlin dan juga Datuk Kai, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Moga ini adalah Ramadan kita yang terbaik. Dan kepada seluruh para penonton, ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, baru hidup barakah. InsyaAllah. Kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersama saya dalam rancangan Legasi Sembang Sambung. Kita bersama-sama sembang-sembang bercerita tentang legasi yang ditinggalkan, iaitu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Yang mana banyak perkara-perkara yang menarik, khususnya sumbangan beliau dalam konteks memperkembangkan lagi pemahaman masyarakat terhadap kecintaan kepada ilmu, kepada agama, bangsa dan juga tanah air. Jangan lupa Legasi Sembang Sambung bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, rancangan yang begitu bagus, bermanfaat. Dan ini saya ingat host yang paling cerdik lah berbanding mana-mana podcast yang ada. Ya ke? Ya. Alhamdulillah.